Tahu dia buang terbiak apa petang ni. I nak bersenam saya. I nak bersenam. Stay tu macam nak tidur sendiri. Saya jujur, saya memang rimas dengan orang yang berdengkur. Tapi saya sendiri dengkur. Tak payah ambil tau. Budak-budak mulut diorang agak kasar tau. Ikan gelama, ikan berduri. Welcome to my husband channel, Afiq Jeffrey. Yeah. Okay guys, so Tahu dia buang terbiak apa petang ni. Sebenarnya saya rasa macam nak rasa vibe-vibe couple. Lagi-lagi bila tengok partner AI sekarang, diorang jarang tau buat konten dalam office. Diorang sekarang ni buat konten dekat luar. So bila tengok diorang buat konten dekat luar, saya pun jadi macam, sayang jom ya pergi taman ke apa ke jalan. Taman dah sangat ni, panas nak mampus ni. Alah, mana? Kita buat macam mana? Kita dekat Malaysia. Dah kat dah, jangan keluar petang. Kalau nak pergi taman, pergi mall. Kita ada anak, kesian anak. Tahu dah buat terbiak. Betul lah. Alah, sekali-sekali kita dengan tak ada prepare apa-apa makanan, air tak ada. I nak bersenam saya. I nak bersenam. Bila tengok ke pakai kasut dah ni. Masalah tu bukan kasut jogging. Alah, asal ada tu dah. Sneakers. Saya memang tak pernah nak beli kasut jogging sebab tak ada plan nak berjogging langsung seumur hidup. Nak berjogging tu lelah. Ada asma nak berjogging. Ya, saya ada asma, so saya macam jalan-jalan je. Oh, panah dunia. Gila, kita orang dah jalan dari sebelah sana. Paki kita orang jauh gila sebelah sana. Sekarang ni kita orang dah jalan jauh juga dengan panas. Actually jam sekarang pukul berapa saya? Pukul 5 kan? 5.30 saya tak sure lah. Tapi kita orang gerak dari rumah tadi pukul 4 4.10 macam tu. Walaupun korang nampak macam ada angin kan. Panas, yes sebenarnya panas. Sebenarnya kita orang nak plan pergi taman tapi ramai sangat budak. Kena pula hari ni hari Ahad. Alright, so kita orang decide untuk stay di sini sebab panas sangat. Bukan stay, duduk. Stay lah, stay berada. Stay tu macam nak tidur sendiri. Ya, kita tidur sini malam ni. Bertiga. You aku air dengan Martin tidur rumah. Kenapa? Dah kata nak stay? So sekarang ni pukul 5.19. Memang hot day. So sekarang ni saya rasa kan kita dah tak ada aktiviti yang kita nak. Sebab aktiviti yang kita target tu auto cancel lah sebab ramai sangat orang. Hari ni hari cuti. Ya, saya tahu hari ni hari Ahad tapi expectation saya jam macam ni orang belum ada tau. So selalunya kan kalau budak-budak kalau datang mesti ada ditunggu dalam pukul 5.30 ke atas. Diorang tu dah plan jalan awal lah. Sampai pun pukul berapa dah. Tak tahulah sebab cuaca panas lagi. So expectation I budak-budak tak ada lagi datang sini. So gitulah. Disebabkan budak-budak ramai sangat. Planning saya sebenarnya nak main dekat area taman. Okay, kita exercise sikit sambil-sambil kita nak talking-talking. Tapi sekarang ni sebab kita duduk saja, kita nak buat satu game lah. Bukan game, just like random talking. Macam I nak bagi you macam pilih ke Faham tak? Kalau you rela berpasangan dengan orang yang kuat dengkur ataupun bercakap dalam tidur non-stop. Maksudnya dia orang yang you rela dengan orang yang kuat berdengkur ataupun kuat bercakap time nak tidur. Time nak tidur ataupun dia tidur tu bercakap tu? Time nak tidur. Time nak tidur. Oh, better berdengkur kot. Kenapa? Sebab kalau dia berdengkur, saya boleh tu. Bukan you suka ke I berdengkur? Memang saya jujur, saya memang rimas dengan orang yang berdengkur. Tapi saya sendiri berdengkur, okay? Oh, dia pun lebih kuat pada dia pun kuat juga pada I. Ni pun dengkur Ya, kita orang tiga-tiga berdengkur. Mungkin sebab okay, manis memang ada dah sedong Lepas tu ada asma apa semua. So memang wajar orang yang ada masalah pernafasan. I resdom. So maksudnya kita ni adalah jodoh resto.
Anak Nasjah. Dia tak tahu apa-apa. Dia tengok. So sebenarnya saya memang jujur cakap saya lagi rela dengan orang yang berdengkur. Sebab kalau dia tidur, dia tak tahu apa yang kita buat. So saya akan tutup muka dia pakai bantal. Masalahnya kalau I tengah berdengkur, you tutup mulut, you tutup hidung. Oh, Tak takutlah. Biar tak tahu, tak ada, mati. You better pasangan yang selalu ambil gambar angle buruk ataupun tak pernah ambil gambar you langsung. Tapi dia ambil, kalau dia ambil gambar you, dia macam angle buruk lah, macam aduh apa benda siap gambar ni. Ataupun dia tak pernah ambil gambar you. Tak payah ambil tau. Baik tak payah ambil sebab I jenis. You pun tengok gambar-gambar I macam mana. Memang biasa gambar tapi of course siapa yang ambil gambar you sebut? Arif. Arif. Sebab I jarang orang ambil gambar I. Mostly I yang ambil gambar orang. Tapi benda tu jujur guys, kalau korang nak kenal Afiq Jeffrey, dia tak pernah orang lain ambil gambar dia selain kawan dia sendiri, kawan editor dia. Lepas tu, kalau kita orang keluar berdua, memang saya tak pernah ambil gambar dia sebab saya jujur. Saya cakap dengan dia, saya tak nak ambil gambar dia. Saya jujur, saya cakap. Sebab saya memang tak pandai ambil gambar orang. Billahi ta'ala, saya tak pernah ambil gambar orang. Tapi kalau orang ambil gambar saya tak pernah cerewet. Cakap dengan dia, ambil gambar je. Okay yang, dah jom balik. Saya tak pernah macam kalau macam apa ni? Contoh, angle tepi ni kan contoh. Ambil ni, angle tepi ni, orang tepi ni, angle tepi ni. Tapi yang nampaknya dekat ujung. Tu memang dia marah lah. Memel lah gitu, teruk sangat tu macam tak ada lah sampai dia tak kisah sampai tahap macam tu. Asal okey lah. Tapi kalau sengit sikit tu saya still okay. If benda tu center ke still. Kalau I cerewet juga kalau orang ambil gambar I. Memel lah. I rasa semua orang cerewet bi. I seorang je pelik. Tapi setiap kali kalau I ambil gambar, tak semua orang yang cerewet dengan gambar I. You nak cakap you pada ambil gambar lah. Tengok lah gambar Finik, gambar ni, gambar Joe dengan Riz, gambar. You ada contoh tak? Nanti I bagi contoh. Cing cing cing. Orang editor letak cing cing cing. Itu antara contoh-contoh. Kalau gambar yang baru dengan kamera tu bukan gambar dengan I dah. Kalau gambar lama-lama tu tak apa, kalau ada kita letak ting ting ting, okey? Banyak. Itu adalah contoh-contoh gambar yang Afiq Jeff tangkap. Ya. Dia soalan seterusnya ni dia agak deep sikit lah. Agak deep. You rela ada anak ramai tapi duduk rumah kecil ataupun anak seorang duduk rumah besar tapi duduk rumah besar? Lama. Main besar anak lah pula. Dia sendiri tahu. Kalau anak seorang duduk rumah besar tak ada masalah. Rezeki lah rumah besar. Tapi anak ramai rumah kecil pun tak ada masalah juga. Cuma dia agak sempit lah. Sebab anak ramai kan. Anak ramai rumah kecil tak ada masalah. Cuma sempit. Untuk keselesaan anak tu yelah, saya tak sure lah. Untuk saya okey. Untuk anak tu saya tak sure dia okey ke tak. Sebab kata orang sediakan secukupnya untuk anak sebelum kita merancang. So jawapan dia? So I rasa better anak seorang rumah besar. Kalau anak ramai okey anak. Cantiknya colour dia. Macam colour pastel green. Cantik lah. Dia macam grey gitu. Cantik. Kereta apa ya? Audi GTR. So memang you nak kelengkapan ada. Tapi korang jangan salah faham. Okey je kalau anak ramai rumah. Betul lah jawapan. Betul lah kalau I rumah besar anak seorang sebab nak bagi anak selesa. Nak bagi anak selesa satu. Bukan kita nak orang kata apa riak mendongak ke tak. Ada rumah kecil ramai anak ke. Tak ada masalah. Cuma kita nak keselesaan anak. Itu je. That's all. That's it. Apa benda aku cakap ni. Lagi satu korang, sekarang ni zaman makin moden tau. Bila zaman makin moden, apa yang I tahu daripada zaman-zaman moden sekarang ni,
apa yang I tahu daripada zaman moden sekarang ni, budak-budak mulut diorang agak kasar tau. So bila jumpa dengan budak-budak yang mulut kasar ni, dia akan macam mengejek tau. Rumah kecil rumah kecil je. Dah pandai. Saya pun pernah kena ejek budak ya. Saya akan terasa hati ke budak. Alah, semua orang pernah rasa benda tu. Childhood dia orang. So saya rasa sekarang ni makin ke zaman ni makin teruk budak-budak macam makin. Okay, saya rasa lagi dua video lagi. You rela panas pagi atau panas petang? Panas pagi, panas petang. I rasa panas pagi. Yes. Tak. I rasa panas petang. Tak. Panas pagi lagi best. Kenapa? Satu, dia tak panas sangat. Lepas tu muka, vitamin C. Vitamin A ke? Yelah. Yang tu I tahu. Yang vitamin tu I tahu. Cuma beza je dengan panas petang. Petang dia berangin tau. Dia petang, okey. Dia petang dia pukul 5 ke atas. Baru okey. 5 ke 6 ke atas lah sekarang. Sebab 5:30 matahari sekarang dia dah pukul 7 tu dia nak slow-slow. Saya rasa sekarang ni kalau nak keluar pukul 6 tu 6 ke atas. Before maghrib kena balik rumah dah. You rela pasangan yang pandai buat lawak ataupun pandai dengar bila time sedih? Dengar bila time sedih. Okey, kenapa? Benda tu sampai sekarang kau rasa. Sebab pendengar waktu sedih sangat-sangat penting, sangat diperlukan. So waktu kita sedih sebenarnya apa orang cakap tu, kita didekati oleh orang-orang jin-jin tau, oleh syaitan, makhluk halus kalau you nak tahulah. So bila I sedih tu, I perlukan pendengar yang baik. Pendengar yang boleh memberi pendengar yang boleh memberi something yang good listener positif lah. Something betul lah, good listener untuk bagi positif. Ya, nak balik dah. Bagi word-word positif lah senang cerita. Nanti kalau tak ada pendengar kita tak ada, boleh jadi kita buat benda yang bukan-bukan. So, saya bukanlah tak nak orang yang pelawak. Suami saya lawak tau. Nak lawak. Tapi dia natural, saya tak tahu. Tapi bagi saya, dia sangat lawak. Dan saya sangat terhibur dengan dia. Masalahnya I tak bercakap pun you gelak dah tengok I. Dok, sekarang dia dok. Sebab dia dah tak love I dah. Mana? You rela travel satu dunia dengan pasangan atau hidup dekat kampung, hidup selesa dekat kampung tapi tak pernah travel? Masalahnya, pilihan pertama dia tak ada sebab pun untuk saya reject. Kenapa? Sebab dia just travel dengan pasangan, travel satu dunia dengan pasangan. Benda tu best lah. So, tak ada alasan untuk saya reject. So, benda tu I boleh accept. But untuk pilihan nombor 2, duduk dekat dekat kampung. Duduk dengan kampung dengan selesa kan. I pilih nombor 1 lah. Siapa je nak tolak nombor 1? Okay guys, itu sajalah. Sebenarnya soalan-soalan tu boleh je main kat rumah. Tapi saja nak bagi vibe lain. Nak suasana. Nak suasana kat luar. Dia redup sikit lah. Bawa anak apa semua kan. Lighting pun ada. So, macam best sikit lah vibe dia. Itulah guys, konten kita orang. Simple je. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next episode. Thank you tengok video ni. And thank you support kita orang. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Wey. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak selesa. Suka Honey. Rambut terbang-terbang. Honey rambut coklat. Kami je rambut hitam.